Okay geng, hari ni kita ada Nissan Almera 1.5 VL facelift tahun 2018. Okay, bulanan pun boleh pergi dalam 400 lebih. Untuk kereta ni dia ada Tome punya body kit, so nampak sporty sikit. Dia punya tayar pun 15 inci, tayar Continental, 4 biji pun tayar Continental. Kalau untuk dalam dia pula, okay, dekat sini button-button biasalah. Dia ada multi-function steering. Tapi untuk control dia punya Android player. So dia punya mileage pun dalam 92,000 sahaja. Okay, dah siap pasang Android player. Dia punya seat pun, kalau korang tengok, full leather seat sampai belakang. Okay, belakang punya seat pun macam ni. Okay, full leather seat, masih kemas lagi. Untuk belakang body dia, okay, dia dah ada spoiler. Body kit pun dah ada, memang cantik. So korang dah tak perlu buat apa-apa pun sebenarnya. Dari segi bonnet pun, dia boleh tahan luas juga. Dia ada reverse camera. Untuk bonnet pula memang luas. Kat bawah ni kalau korang tengok, body dia memang cun. Tak ada accident, tak ada kesan ketuk. Okay, dia punya tayar spare pun masih ada dekat bawah ni. Kalau korang berminat dengan kereta ni, korang boleh kontak saya ataupun tekan je link kat bio. Nak nampak cantik, nak nampak baru, boleh carikan line. Bye bye.